Memang kata bukan untuk bukan jiwa kelajuan, memang suka relax sesuai motor ni. Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Anda bersama saya Syaf Muhammad dalam segmen Vlog Time. Jadi hari ni aku menunggu waktu tengah hari. Ni waktu tengah hari, waktu lunch time. Aku nak santai-santai. Jadi kita test ride lah Vespa ni kan. Dekat luar kita susah nak test ride, dekat sini kita boleh test ride apa macam jenis motor pun nak test. Hari ni aku bawa Vespa 150. Jadi motor ni memang santai-santai, bukan untuk kelajuan, untuk relax, chill-chill. Memang sesuai lah untuk Gen Z motor ni. Motor Gen Z ya Vespa ni. Dulu Vespa ni motor-motor legend. Ni pasir ni hati-hati lah. Dia licin. Kalau dasar punya ramai lah. Tak tahu sama ada diorang masuk ataupun keluar. Okay, jadi bawa motor ni kita relax-relax. Throttle dia pun okey, dia tak apa. Okey, untuk throttle ni dia tak terlalu agresif lah. Macam tu. Kalau tarik pun nampak dia lambat respon. Supaya kalau tak third overshoot. Macam tu. Nak tarik pun santai. Dan motor ni untuk dia duduk kepit sini. So untuk duduk kepit macam ni tak ada masalah lah. Duduk betul? Okey, mantap. Okey, untuk windshield dia sampai pada dada aku je lah. Kat sini ada lagu macam tu lah. Okey, untuk motor ni dia ada dua jenis meter. Satu analog macam ni, satu lagi digital. Digital ni simple-simple digital je lah. Nak bagi tahu kau punya minyak, trip dengan kau punya temperature motor dengan masa. Motor ni ada masa, cantik lah. Boleh tahu pukul berapa kan, kita ride apa semua kan. Untuk kelajuan dia, untuk kelajuan dia tengok kat sini apa, odometer. Okay, untuk odometer dia kau boleh tengok kat sini lah. Bawa macam ni pun 40 km sejam. Ya betul. Betul 40 km kita lagi. Okay, kita lagi sikit. Okay. Okay, settle dah. Jadi kalau motor ni sesuai lah untuk Gen Z yang suka chill-chill, yang suka serabut-serabut kan. Jadi, kalau korang berminat untuk test drive motor Vespa ni, datanglah dekat Mat Sedang ni. Bersama dengan Malaysia Auto Show 2025. Pasal tu je lah. Jumpa di lain video. Stay tune, safe. Assalamualaikum.